Tahu tak, ada etika berpakaian terutamanya di waktu solat yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pandang kita di akhirat nanti. Ini adalah hadis menurut Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang pada hari kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara dengan mereka, tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka daripada dosa, dan mereka akan dikenakan azab yang pedih. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini sebanyak 3 kali. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, mereka akan gagal dan rugi besar. Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melabuhkan kainnya sehingga ke bawah buku lali, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang bersumpah dusta untuk melariskan barang jualannya dari kitab Muslim. Dan perkara yang pakcik highlightkan tadi adalah melabuhkan kain sehingga bawah buku lali. Perkara inilah hari ini kita cuba ambil perhatian sahabat-sahabat. Kalau boleh kita jubah ke kain yang kita pakai ni, kalau boleh atas daripada buku lali, insya-Allah.